bila mana kata, nak ngaji tak pakcik? Yurik 10. Bukan RM10 lah. Mana kata RM30 sebulan. Allah, mahal jual agama ni. Aduh, dengan agama ni dia kira pula dah. Dia buat majlis perkahwinan anak dia. Sewa dewan dekat RM20,000. Tu sewa dewan. Tak apa, anak. Anak. Untuk anak dia ni, seorang ni ada anaknya. Tu sewa dewan RM20,000. Ada kau tu? Rasa mahal lagi rasanya. Lepas tu mana catering lagi. Dekat-dekat habis RM100,000 habisnya. Majlis perkahwinan anak dia tak apa beres. Tapi bila mana dah orang minta lah dah ini untuk kuliah kitab ni dah minta beli kitab besar ni je, nipis ni je, harga 15. 15 pula. Yang kalau terjemah lah kan, kalau yang bahasa Jawi tu RM5 je. RM5 mahalnya. Tengok banyak ke masjid ke tak ada kitab mengajar. Mahal tu rasanya lah. Harga kitab RM5, kalau terjemah RM15, tak mampu nak beli. Ngaji tiap-tiap ngaji kelas kitab. Di ceramah ni, ceramah tak perlu kitab lah. Macam saya ni, apa ni, ceramah tak perlu kitab. Ni ngaji kelas kitab ni tak ada. Tengok sore tak ada ahli jemaah ni kitab. Allah.